Aduh, ada member tengah texting lah. Sorry. Aduh. Okay, dah. Cunha and then defender yang sepak sampai ke bulan tu. Gabriel lah. Player kau man. Sebab kau tahu kan ekonomis yang dah dapat 3 World Cup. Ya, 3 World Cup champion tu. mata dia pun juling tu. Gila lu. Mata pun juling mat. Striker mana kau rasa akan flop di World Cup? Aku rasa Haaland. Lah, Dia episode World usik Cup pay betul. aku Dia usik pay aku mana boleh. Aduh. Aku ingat jawapan Alfa dulu dia pernah sokong Spurs. Aku macam, oi, syak sekarang. Weh, Oh, gila ya. masa man. Gila masa man. Tottenham Hotspur? Topspur? No. What's that? you never heard of them? No. Selamat datang ke Su. Actually, kali ni Selamat. kita main game. Aku nak buat imposter, football imposter. Tapi World Cup punya edition. Sebenarnya kita dah pernah main sebelum ni. Aku, Adam, Aiman, Naufal dah pernah main. Sufi tak pernah main lagi benda ni. Okay. So game dia simple lah. Aku host, korang semua player. Aku akan hantar kat WhatsApp. Seorang-seorang tau aku hantar soalan. Tapi salah satu daripada korang akan dapat soalan yang lain. So bila korang baca soalan tu, korang fikir jawapan dalam otak. Jangan sebut. Nanti bila aku dah sebut actual soalan, baru korang akan tahu, oh korang imposter ke bukan. Alright, faham? Tak apa, kita cuba main. Nanti korang akan faham. Yang dah pernah main, korang akan faham. Sufi, kau cuba follow lah. Nanti kau akan faham lah. Okay? Aku ikut kat Discord ni, one by one. Korang sebut jawapan sahaja kepada soalan tu. Okay? Adam, apa jawapan kau? Aku ni Uruguay. Jawapan Adam, Uruguay. Okay? Aiman, apa jawapan kau? Brazil. Brazil. Okay? Naufal? Netherlands. Netherlands. Okay. Sufi, apa jawapan kau? Ini bukan sebab based on research ni sebab aku tak suka dia. Aku rasa Argentina. Ataupun Soalan England. yang Argentina atau England. Okay. Soalan sebenar yang aku tanya adalah, okay, so kalau kau tak dapat soalan ni, kau imposter tau. Soalan aku, negara besar yang mana yang akan pergi jauh dalam World Cup kali ini? Okay. So korang dah dengar kan semua jawapan-jawapan masing-masing tadi. Kita go one by one. Start dengan Adam dulu. Adam, Okay, faham. kenapa kau kata Ya. Uruguay akan pergi jauh? Sebab dia kan four time kan champion. Pernah nampak kali 4 bintang kan. Uruguay. Aku Aku tak rasa- tahu dah sebenarnya. Bukan 2. Betul. 4 Kan tu Argentina. 2 Brazil 5 kan? Brazil 5. Brazil 5. Bawa Jerman 4. Jerman Tiga 3 atau 2 kot. Okay. So aku rasa macam nak cuba back dulu. So, So, dia akan pergi jauh lah. ada favorite player Nunes. seorang. Siapa? Nunes dengan Valverde. Mungkin Okay. kot main ni dia ingat sikit main bola. So aku rasa Uruguay lah. So Adam pick Uruguay. Okay. Aiman, Brazil. Okay. Brazil akan pergi jauh. Kenapa? Bagi aku antara faktor dari segi psikologi sebab ni last dance Neymar. Walaupun Dia beban lah weh. Dia bukan last dance. Dia jadi beban. tak dia Collect kedatangan dia injet dah lepas ni. Collect memang dia injet. Dia datang tu bagi buat cheerleader je. Tapi Dia injet front tu. Gentle. dia datang tu bagi semangat je. So dia memberi kesatuan dekat tim tu. Tak, dia tu Dia datang tu untuk branding ke. recently at the season kebanyakan on form. Cunha and then defender yang sepak sampai ke bulan tu. Gabriel lah. Player kau man. On form Player lah, dia kau. on form lah tapi kali ni dia ada chance nak pergi jauh. Before this macam banyak sangat heartbreak ataupun upset daripada negara ni. So aku rasa kali ni minimum boleh sampai quarter lah. Kau lupa ni Vinicius Junior. Boleh juga lah. Lupa dah Vinicius. Ada ni peminat Bobby Charlton enggak? Walaupun dia sub mungkin. Hendrik. Hendrik. Tapi dia on form tu sekarang. Friendly tu pun dia score tu. Macam ni pressure dia. Gila lah. Hendrik. Okay. Naufal, kau kata siapa? Kata Netherlands. Okay. Netherlands akan pergi jauh. Kenapa?
Kau ikut teori lagi. Bal. Sebab kau tahu kan ekonomis yang dah dapat 3 World Cup, Oh, Ya 3 teori World Cup champion tu. mata dia pun juling tu. Kau gila elok Bal. Mata kau juling Bal. Tapi dia kata Netherlands nombor 1 kan. So aku cakap based on facts kan. So aku dengar lah apa ekonomis kata Netherlands Okay. lah. Tapi tak lah, on a serious note aku memang rasa Netherlands akan pergi jauh. Mungkin sampai at least quarter final, possible untuk semi final. Tapi kali ni tak ada skrip sebab lah. tak ada skrip. Tapi masalah sekarang Netherlands banyak injury tu. Kalau diorang dapat deal dengan injuries tu aku rasa okey kot. Tijani Reinders aku tak tahu dia lagi injured ke tak. Reinders tak perform sangat tapi Timber injured kan man. Juran Timber. Jet. Dia balik lah aku rasa. Sufi, last kali kau kata Argentina akan No. pergi paling jauh. England Argentina England. sebab dia punya second to Thomas Tuchel dia tak ambil Phil Foden and then dia choose Madueke over lain lah yang macam Foden ke Cole Palmer make sense lah. Jadi daripada tu Premier League winner tu. ya Tak, tapi kau kata dia orang akan pergi jauh sebab tak ambil Foden. sebab tu lah sebab Foden pun tak perform. Boleh ni. Dia jawab soalan dia bodoh. Okay. Sebab aku rasa England pergi jauh sebab ni lah. Aku rasa itu aku bagi pros and cons dia. Pros dia maybe sebab dia pernah bawa Chelsea juara kan UCL. So Okay. trust the process lah. Trust dia punya Faham. plan lah. Faham. Okay. Alright. So, kalau korang tak tahu, kita akan vote siapa korang rasa imposter. Kalau imposter dapat bersembunyi, tak dapat detect, dia dapat markah. Kalau tak, orang lain yang vote imposter tu dapat markah. Okay. So, korang semua vote siapa? Aku tanya 3, 2, 1, korang sebut nama. Siapa imposter? Okay, 3, 2, 1. Noval. Sufi. Aku rasa Adam tu. Okay. Okay, jap. Ada berapa imposter? 2 ke 1 ni? Satu je. Satu je. Satu je. Okay, Naufal vote Adam. Sufi lah. Sufi vote Naufal. Adam vote siapa? Sufi. Sufi. Aiman? Sufi. Sufi. So, 2 satu. vote Sufi, 1 vote Naufal, 1 vote Adam. Betul eh? Alright. Imposter. Angkat tangan. Siapa? Betul. Ya, Well, aku tak tahu gameplay ni macam mana. Member Okay. bagi tahu sebab lain lah. Lepas tu vote Adam asal. Aku ingatkan macam Sufi macam serius lah. Man, Dia saja nak. kau kena bagi aku full explanation so aku boleh tahu macam mana aku nak buat. Dia Okay. just cari imposter kan. Aku catch Sufi awal sangat. So aku macam takkan lah member ni ke dia gurau-gurau. So macam Adam kot. Sebab Adam bagi Ada. Uruguay tu. Ya. Ada potential. Okay. So, Aiman dengan Adam Okay. 1 point. Korang lain 0 point. Okay. Soalan Sufi. Soalan Apa Sufi kau apa? dapat sebenarnya? Soalan apa negara yang bakal flop di akhir So, terbalik lah. Terbalik. Betul lah. Sebab tu dia tadi jawab Argentina. Ataupun aku tak suka England. Dia tiba-tiba cakap pasal negara yang dia tak Betul. suka. Terlalu tujuh. Okay guys, sekarang aku dah tahu gameplay macam mana. Okay. Jadi overall ke ada specific Sekejap. team weh? Fikir. Okay, semua orang akan dapat sama nama player. Oh. Okay, nama player. Fikir nama player. Okay, Sufi, apa jawapan kau? Sebut nama player tu je, jawapan tu je. Jangan banyak-banyak lah. Bruno Fernandes. Okay, Bruno Fernandes. Naufal, apa jawapan kau? Erling Haaland. Erling Haaland. Okay. Aiman, Victor Gyökeres. Victor Gyökeres. Okay. Adam, El Dictator. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. Okay, soalan sebenar dia adalah kalau ada last minute penalty ataupun penalty shootout, tak kisahlah, tapi pressure penalty. Player siapa yang kau paling percaya untuk ambil penalty ni? Untuk score. Okay, so jawapan korang dah masuk tadi. Kita start dengan Sufi dulu. Bruno Fernandes. Oh maksudnya yang ni aku boleh explain lah kan? Boleh explain dia. Tadi pun kau patutnya kau explain juga. Cuma tadi kau kena berlakon patutnya. Aku based on before macam dia punya penalty shootout kan. Dia punya apa yang kriteria untuk seorang tu untuk ambil penalty tu dia ada lah. Ketenangan, precision semua dia ada. Okay. Naufal, Erling Haaland Erling Haaland sebab ni first World Cup dia kan. Dia nanti-nanti kan.
So kalau dia dapat highlight lah, kalau dia dapat macam a chance untuk tunjukkan punya macam star tu dekat untuk Norway, and of course lah, Haaland takkan miss aku rasa. Okay. Aiman. Victor Gyökeres Ni aku sebut berdasarkan statistik lah. Dia tak silap, Original who lah. nah bro, ni statistik. Dia tak silap aku, dia punya penalty shootout punya rate, success rate dia agak tinggi. Tak silap aku almost 100% untuk season ni. And even time, tak silap aku time final dia shoot kat awal. So aku rasa he can handle the pressure. So Okay. Adam. Kylian Mbappe. Kylian. Pasal tengok lah kat last World Cup, penalti dah kat final ada penalti, dekat shootout pun ada penalti, main sampai shootout. So dia score, yang lain semua tak score. So aku percayakan dia. Kita vote Okay. Sufi, kau rasa siapa imposter? Siapa yang Aiman. soalan dia sebenarnya lain? Aiman. Aiman. Okay. Naufal. Aiman tu. Aiman. Aiman. gimana? Novel. Aku rasa Novel. Naufal. Okay. Adam. Oh shit, jap. Alamak. Macam Semua soalan jawapan power tu. Kali ni imposter blend in power. orang lain-lain, tak maksudnya orang lain-lain tu, dia punya player tu. Apa player kau apa tadi? Haaland Haaland man. Dam. Adam, kau kau make sense lah. Takkan Victor Gyökeres ambil penalti weh. Cek balik tu. Success rate tinggi tau. Aduh, jap aku rasa kau dia main kena. Aiman. Kau. Semua rasa Aiman Victor Gyökeres tu. Apa salah aku pilih player ku? Okay. Alright. So, 3 vote kepada Aiman. 1 vote kepada Naufal. Iaitu daripada Aiman Imposter. Sila angkat tangan. Saya. Agak dah. Dah cakap dah. Elaboration dia pendek sangat tau. Elaboration dia Dua pendek ni. sangat. Agak Eh, lah. tapi Dia macam not a bad answer apa. Erling Haaland. ya, lah. dua-dua Tapi- soalan dua-dua jawapan lagi. Tapi apa soalan kau? Tapi soalan aku lain tu. Soalan aku adalah striker mana kau rasa akan flop di World Cup? Aku rasa Haaland. Oh, aku rasa- player dia. Okay, Player tapi- dia. Tapi jom Dia- lah lah. dia tak flop. Soalan ni macam interesting Cuma dia tak boleh score sebab Norway to Norway. Ya. Lah, Tak, dia episode World usik Cup player betul. aku Dia usik player aku mana boleh. Aduh. So, Aiman dapat point sebenarnya. Sebab Aiman dapat Nah. ke yang Naufal imposter. Alright, next. Aku send lagi Oh, tapi Main- sumpah Erling Haaland not bad doh. Ambil penalti. Ya, itu Come on. aku ter. Kau lelaki. Aku tadi macam dah terpedaya. Alhamdulillah. Okay. Soalan not bad. Ambil yang kita tengok sebab aku tak tahu korang tengok tak yang Bobby Charlton tu, yang Pele ke apa kan. Manalah tahu kan. Kita start dengan Adam. World Cup 2026. Woi, 2026 Okay, tak apa. Okay. Aiman? Jawapan yang berbahaya Itu tu. World Cup 2010. Okay, South Africa. Adam pilih USA 2026. Okay, Naufal? Aku pilih ni 2022. Qatar 2022. Okay, Sufi? Tak Qatar. 2014. Iaitu di Brazil kan? Okay, Yes. semua orang pilih lain Okay, soalan yang aku Betul tanya adalah World Cup tahun bila yang ada vibe paling best? Okay, tu soalan yang aku tanya. Alright, kita start dengan Adam. Undi Kau lah kata terus. 2026. This current World Cup have the best vibe. Kenapa? Game Boy lah. Kita kena ni. Kita kena apa? Kita kena tengok yang depan punya kita kena upgrade kan. Come on lah. Okay, dah. Apa yang upgrade dah? Banyak team lagi tau. Banyak team lagi. Banyak ni. Banyak negara pelik-pelik Salah masuk. doh. Banyak negara pelik-pelik masuk. Aku tak pernah dengar kerekau tu. Siapa champion dah buka 2026 mana boleh tell. Sebab kita tak tahu lah. Satu That's the fun. unpredictable. So aku rasa di vibe yang paling tak kena kot. Paling tak meriah sekali. Betul. Pre-tournament punya vibe. Tapi tak apa. Kita Ada Indian. tu poster je macam ni. Okay. Adam Tak tahu 2026. lagi. Okay, Aiman, kenapa 2010 South Africa? Sebab tu first World Cup aku tengok and dia punya vibe tu different tau sebab kat South Africa. So kau ada vibe vuvuzela setiap game and it's very bila tengok balik compare to the others macam it's a very unique experience lah. Walaupun time tu aku kecil lagi. Okay. Naufal, 2022 Qatar. Aku paling vibe sebab ni the best final. Tapi dari segi vibe tournament aku rasa biasa je.
Cuma still not bad sebab ada lagu Jungkook. Aku Di jumpa. Lagu dia macam mana? Aku tak ingat pun. Look who we are the Oh, yang tu. champions. Ya. Ah. Apa lagu tu? Tapi tak boleh kalahkan. Better than Tak this boleh year lah. kalahkan Better than this year. Kenan. Tak boleh Kenan lagu tu. 20. Tapi aku rasa lagi vibe sebenarnya Waka Waka lah. Aku rasa Kenan kan? tu. Kenan tu yang Kenan tu. oh. 2010 kan? Ha, Waving 2010 flag lah. kan? When Ah, I Waving get Flag. older, I will be Oh. strong. Strong. Yang tu paling sedap untuk aku Tapi lah. Waka Waka tu. Waka-waka tahun yang Waka sama. Waka yang Dua. Waka-waka Dua for pada tahun yang sama. vibe. Waving Alright, Flag tu dia alright. memang kau rasa memang tournament punya lagu lah. Okay, Sufi, kau kata 2014. Kenapa paling best? Paling best vibe. Sebab Jerman menang. Member peminat Jerman. Off gates. Tak. Aku tak minat Jerman dah sekarang. Sekarang aku dah lain. Oh. Sebab dari 2014 sudah jana mau. Lepas tu macam time tu lah bulan puasa. Lepas sahur buka TV kan. Betul. Tengok semua tu. Aku rindu gila bro. Kau rasa best lah. Best. Alright. So, dah dengar semua punya jawapan. Sila vote. Sufi, kau vote siapa? Imposter. Aiman Adam. Adam, okay. Naufal? Adam tu. Sorry tu Adam. Aiman? Sorry Dodam. Adam. Tapi Okay. Naufal pun say. Adam? Aku vote diri aku sendiri. Imposter Tak dapat siapa? point. Berbaruah. Imposter. Berbaruah. Aduh. Okay. Apa soalan kau, Adam? World Cup mana paling bosan? Aku tak expect kau jawab tahun ni. Mana siap lagi tu. Mana tahu kan. Aiman dapat point. Aku rasa Aiman leading sekarang. 3-1-1-1. Oh salah. Aiman. Aku 1 point. Aku 1. Korang 3-1-1-1. Betul lah. Weh, ni aku tak faham Ni pasal player ke pasal kita? Lepas. Okay. Tak. Aku rasa dia tak faham. Sekejap. Ni pasal kita. Jawapan kau pasal kita. Aku rasa dia tak faham sebab dia tak pernah main kan. Tapi ni pasal kita. Jadi general lah. Maksud kau general antara kita 5 ni yang Tak, antara kita 5, sebut satu nama yang kau rasa tu. Soalan tu. Oh, okay. Okay, wow. Simple lah sebenarnya. Tapi okay. Okay, dengar. Jangan sebut apa-apa. Kan kalau kau imposter, kau yang jual diri kau sendiri. Okay. Kita start. Okay, Aiman lah pula start. Aiman. Sufi. Aiman jawab Sufi. Okay. Zidane. Adam. Kau man. Aku. Okay. Naufal. Sufi. Okay, Sufi. Naufal. Naufal. Aku dah tahu soalan Sufi ni sekarang. Dah lepas. Oh shit. Sampai terjatuh member. Okay. Okay, soalan sebenarnya adalah siapa antara kita 5 yang nampak macam boleh main bola untuk Malaysia kalau kita jadi profesional lah. Okay. So, Asal Sufi terkejut. Aduh dah. Jadi Dia akan tanya. Kau bawa aku terharu tu bang. Sampai undi aku ni. Tak, saya aku dah tahu soalan kau sekarang apa. Asal kau pilih aku. Tak, sebab soalan sama lah. Sebab aku tak dengar kita komen tu. Apa Rumah Merah tu. Tak ingat nama dia. Nampak macam Fatah. Macam Van Dijk. Okay. Kita start satu-satu Aiman, kau kata Sufi, kenapa? Sebab antara kita dia paling atletik tu. Okay. Kembang Tu kat je Sufi. lah. Tak ada apa-apa Kau tak tapi termasuk Mel. Aku termasuk. Aku kata antara kita Kau host 5. kau tak termasuk ah. Tak kan antara antara Jim Melalang kan. Oh. So aku paling lalang. Jahat. Lalang. Memang. Aku tak pandai benda ni. Okay, cancel lah soalan tu. Aku tak boleh bagi dia imposter. Member ni tak tahu nak buat macam mana.
Aku tak boleh kan tadi. Soalan tadi. Ni tu aku merik tu. Soalan tu. Tak. Curious. Sufi Curious. tak boleh nak cover langsung. Dia terus. Dia buat terkejut lah. Aduh. Dia buat terkejut. Ui, soalan. Apa soalan kau? Sekejap, aku send baru tapi apa soalan kau tadi Sufi? Antara kita lima siapa yang lalang? Paling lalang. Ya. So, aku ingat jawapan Naufal dulu dia pernah sokong Spurs. Aku macam, oi, syak sekarang. Weh, Oh, gila ya. masa, Oi. Man. Gila masa, Man. Okay, sebut nama player tu jawapan tu. Okay. Ready Okay, kita start dengan Naufal. Naufal, kau punya jawapan siapa? Cole Palmer. Okay. Sorry. Phil Foden. Phil Foden. Okay. Sufi, kau pilih siapa? Trent Alexander-Arnold. Trent Alexander-Arnold. Okay. Aiman? Aku tak pasti dia injured ke tak tapi Lennart Karl. Karl dekat Germany Lennart Karl tu yang main Bayern kan? Okay. Adam? Antoine Griezmann. Antoine Griezmann. Antoine Griezmann. Antoine Griezmann tak call up ke? Tak, dah tua lah member. Okay. Soalan sebenarnya adalah, okay. So kalau korang dapat lain daripada ni, korang imposter Antara player yang tak di-call up, siapa yang sepatutnya di-call up? Okay. Yang sepatutnya. Yang sepatutnya di call up kan? Betul? Betul lah. Okay. Okay, tak. Dia tengah double check. So kalau korang dapat lain, korang imposter, okay? Sepatutnya di-call up. Kita start dengan Naufal yang tadi. Kau kata patutnya Phil Foden di-call up. Sebab aku rasa Phil Foden kalau main dekat England dia okey je. Not as bad as dia dekat club lah. Tak dibandingkan Noni Modiweke tu. And kalau aku lagi akan pilih Phil Foden over Mainu. Oi, Menu baik kau target. Menu. Menu padu Fikir tak Betul. Kalau bukan Mainu pun mungkin bagi budak-budak baru lah yang tak ada pengalaman dekat World Cup. So World Cup is a big stage kan. Okay, faham. So Foden kau rasa patut. Sufi, kau kata tadi Trent Alexander-Arnold. Trent patut di-call up. Kenapa? Sebab aku rasa kalau Trent Alexander-Arnold dia kan even dia tak start pun season ni. But season ni kalau dia start dia okey je sebenarnya. Dia dengan England sebelum ni kita tengok pun dia dengan England dia okey. Real Madrid semua take time lah. Ambil mata kan. Baru first season dia. So dia tak payah nak judge ni. Faham? Ya. Okay. Aiman, kau rasa Lennart Karl sepatutnya di-call up. Kenapa? Tak, sebab season ni kan Jamal kan dia injured. So Lennart Karl dia macam quite step up lah untuk filling up the boots. And end up yang dapat call up Jamal Musiala. So bagi aku walaupun dia agak kurang, dia ada flair, dia macam Musiala agak punya profile, dia boleh carry ball semua. Aku rasa benda tu traits yang dia boleh bagi kat that Germany squad because aku rasa compared to Musiala and Wirtz, aku rasa dia ada lagi better form lah dan ada tu. Faham? Okay. Last kali Adam, kau rasa Griezmann patut di-call up. Okay. Pasal come on lah. Dia kan focal point juga kat attack tu. So memang dah tua tapi experience, aku rasa France experience untuk World Cup punya experience kurang. Kante Attack ada dia kurang. Kante ada lah tapi attack tu Mbappe je yang memang dah pernah main. So Boleh macam dulu macam mungkin Griezmann tu patut boleh jadi Giroud untuk diorang budak-budak ni. Okey lah. So tak tahu. So voting Naufal vote siapa? Siapa kau rasa imposter? Tak pening. Susah tu. Naufal Aku vote macam siapa? Adam. Naufal ambil Adam. siapa? Kau ambil Oh, Phil Foden. So Adam. Sufi, kau vote siapa? Aku rasa Griezmann. Aku rasa Aiman lah kot. Aiman. Okay, Aiman kau vote siapa? Antara Adam dengan Naufal, dua-dua aku rasa Phil Foden lah, Naufal lah. Okay. Adam kau vote siapa? Sufi lah. Trend. Nah. Tak Aku patut. tak suka trend. Aku tak suka trend. Dia patut tu. Okay. Bila aku kira 3, 2, 1 angkat tangan Alright. 3, 2, 1. Imposter angkat tangan. Semua angkat tangan. Aiman angkat tangan. Apa ni? Oh, semua dapat. Semua imposter. Betul. Lah. Kan. Tak, aku punya soalan aku ni. Soalan aku player mana yang tak di call up, yang memang patut pun tak di call up. Semua orang dapat Apa satu. soalan dia?
Semua Oh semua ya. imposter kan ni? Semua Yeah. imposter. Yeah. Oh, Anjay. kita sama lah. Nah, Jangan salah. Aku nak Tapi Korang korang jawapan salah kau lah. tak tapi Semua jawapan dapat Sufi point not lah bad ni. tu. Tak, aku nak korang Jawapan Sufi not backup bad. player yang korang benci. Macam Sufi, dia benci aku rasa Arnold tak nak suruh pergi tapi dia paksa lah borak seolah-olah Arnold tu power. Oh, Macam tu mantap. lah. Tapi awal-awal aku ingat memang apa? Yang aku memang ingat memang player yang tak di-call up patut di-call up. Yang ikut soalan patut aku fikir soalan Oh, Syamil tapi Big aku brain lah. salah Big baca. faham. brain lah. Aku okay. salah baca. So aku Griezmann memang aku rasa Griezmann betul. memang So- betul lah sebenarnya. Okay. So aku betul lah sebab aku teka Adam tu. Semua betul lah ya. Tak, kenapa aku buat macam ni sebab Aiman dah menang lah. So macam apa kisah kan. Okay. So World Cup edition Aiman menang. Iaitu sama. Tak silap aku game kita main video yang lain imposter pun Aiman menang tak. So member ni setakat ni the Juara champion bertahan. of World Cup. Juara bertahan. Football imposter.